Dia yang menyebabkan kenaikan berat badan. Dietary routine habit dia tu datang balik. Kenapa ramai pesakit bariatrik boleh regain berat lepas 2 tahun buat bariatrik? Sebab yang pertama, tak follow dietary punya guideline lepas operation, di mana kita nak patient dah stop dah track protein intake. So sepatutnya 60 gram tetapi patient kurang ambil daripada 60 gram protein sehari. Kedua, kegagalan patient untuk adapt dengan gaya hidup yang baru. Kita panggil dia sebagai grazing, iaitu still makan dengan portion yang kecil tetapi dia makan berulang kali tanpa dia sedar berapa banyak dia dah makan dalam satu hari. Grazing ni dia akan menyebabkan kenaikan berat badan juga lepas 2 tahun buat bariatrik. Dan yang ketiga, liquid calorie. So minuman yang ada kalori ni dia boleh lalu dengan laju tanpa ada batasan, dia yang menyebabkan kenaikan berat badan. So that's why liquid calorie memang bahaya. Yang keempat, emotional eating. Bila dia start emosi, dia akan makan. Lepas operation lebih kurang 2 tahun tu pun dietary routine habit dia tu datang balik. Makan ikut emosi, dah tak jaga dah portion makanan, tak jaga dah pilihan makanan. Patient boleh naik berat badan bila dia tak jaga pemakanan dia.